Bang, nanti balik kerja kita beli barang dapur Hari-hari beli barang. Duit dah macam air, tahu tak? Tapi bang, Tak ada. Saya dah lambat lah. Awak ni memang banyak songeh lah. Itulah, inilah. salam. Tengok dulu. Dian, cuba pergi lunch. Dah pukul berapa dah ni? Lunch? Ha. Tak apalah, hari ni aku puasa lah. Korang pergilah dulu. Oh, iya ke? Tak apa kalau macam tu, aku pergi dulu lah. Okay, bye. Benda ya kan? Hello abang. Sayur dah habis, telur pun dah habis. Macam mana ni? Alah, hai kau ni. Aku tahulah. Kau tak payahlah nak ingat-ingatkan aku. Tahu order je. Semak betul lah. Aku duit nak pakai banyak. Kau ni aku nak kena bayar itu, bayar ini. Kau ni tahu minta. Aduh, semak lah. Dah lah. Benda siap kau aku macam ni. Bini aku. Bini kau macam tu kat? Aduh, kau tak kahwin lagi. Kau gelap apa? Apa? Dian, jom kita pergi lunch tu. Lunch? Tak apalah, aku puasa lah hari ni. Kau pergilah dulu. Naik, kau puasa? Bukan kau ABC ke? Sekejap. Hello? Sekejap. Lembab, kau boleh cepat tak? Hege. Tak pernah nak suruh aku belikan makanan. Sekarang kau nak beli suruh makanan pula. Sorry bang. Aku nak pakai duit. Duit apa bang? Aku nak pakai duit. Kau bawa gaji kan? Duit tu ngam. Bagi je lah. Kau ada duit, bagi je lah kat aku. Jangan kerikut. Duit tu ngam kita nak beli barang dapur bang. Tak Aku cukup. cakap aku nak duit. Kau bagi je lah. Tak cukup bang. Sebelum ni kau susah, siapa yang tolong kau? Siapa yang tanggung kau? Sabar. Kau diam. Kau tak payah campur urusan kau ke aku. Kau ingat aku tak tahu ke apa yang kau buat dekat dia ni? Sepatutnya kau yang kena provide dia. Kau yang kena bagi dia makan. Dia ni sampai berlapar dekat tempat kerja. Puasa hari-hari. Kau nak jadi lelaki jenis apa ni? Nak jadi suami apa ni? Sepatutnya kau yang kena bagi dia, bukan kau dera dia. Kau jangan sampai jadi suami daripada neraka. Yang paling berat bukan kahwin, tapi tanggungjawab selepas kahwin. Ramai lelaki sekarang ni, dia orang fikir nak kahwin je tapi lupa tanggungjawab untuk pikul, untuk menyara anak orang tu. Sebab tu dalam Al-Quran surah Baqarah ayat 233 Allah SWT sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajipan ke atas ayah iaitu suami menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang sepatutnya. Abang, hari ni banyak kita dengar berita-berita sekarang ni suami culas nak bagi nafkah dekat isteri. Sebab nanti yang dekat sana nanti yang ditanya oleh Allah SWT bukan berapa banyak mahar yang kita bagi, tapi adakah kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang lelaki. Jadi abang, kalau nak cari item eksklusif macam dekat belakang iPad ni, boleh datang dekat galeri kita. Ingat nak cari dekat mana? Dian Signature. Penuhi rumah dan kalimah, apa-apa Allah nombor 1.